Borneo Culture Museum, 5 tingkat. Yang kedua terbesar di Asia Tenggara ya. Ya. Di sini sebelah dia ada Museum Islam Sarawak. Sebelah tu yang jambatan tu, Banyaklah museum lah kat Sarawak. yang jambatan tu kita ada Museum Sarawak. Tu Ya. Tuan putih. Tu yang putih tu Museum Sarawak. Museum Sarawak. Tapi Original. tengah renovate kan. So kita pergi ni je lah, Borneo. Oh, ni restoran. Restoran buka pukul 10 pagi sampai 10 malam. Wow. Wow, restoran ni ada jual-jual craft tangan juga. Oh. Canggih. Ni kedai souvenir. Nampak ada nak naik eskalator tu. Jual craft tangan Sarawak. Nanti embek dia. Besar kedai souvenir dia. Bag semua. Bag. Topi-topi banyak lah. Ni baju-baju Sarawak. Cantik lah, ni baju Sarawak. Ni kain tenun, t-shirt. Ni lawa ni bukan macam cardigan juga ni. Dia kena beli tiket. Harga berapa yo? Adult RM20. Student RM5. Masuk student universiti ya. Disediakan juga perkhidmatan wheelchair percuma ya. Alhamdulillah. Senang dan lutut dia dah sakit ni. Lift. Tak naik wheelchair ya. Nampak Padang Merdeka dengan hotel waterfront. Memang walking distance, nak jalan tak larat je lah. Ni second floor ya. So kita masuk sana. Okay, ni children's gallery. So kita masuk yang belah sana lah. Das. Tu ni nak tunjuk pasal microplastic. Lagi 30 saat sesi seterusnya. Ya, penjelajahan sungai. Ni menunjukkan kita Menjelajahi Sungai Sarawak. Jelajahan sungai. Okay. Masuk gua. Nak juga berlakon. Masuk keharmonian alam dan manusia.
kayu log apa ni Liang pengobiman keliling. Melanau. Melanau. Oh, kukuh tu kayu dia balak ni. Besar. Tunjuk. Ni buaya Sungai Sarawak ni. Ada pendek ni. Lukisan tubung. Kisah Puteri Santubong. Oh, canggih lah. Lepas tu tolak pula sebelah. Untuk ke kisah seterusnya. Dia keluar. Oh, dia kahwin pula. Berebut lah. Ini yang berebut ni. Puteri Santubong, Puteri Sajinjang. Kita masuk area hutan kehidupan di rumah panjang. Peralatan untuk pendapatan sungai. Ada video tunjukkan orang-orang sana, penghidupan dia orang di sana. Hutan hujan Khatulistiwa. Ni hutan hujan Khatulistiwa lah. Binatang-binatang yang ada, burung-burung yang ada. So tak apa terang lah, gelap. Masuk area pokok-pokok tempatan. Dia orang jadikan baju kan. Kegunaan seperti baju, pertukangan, senjata. Ya, tunjuk baju-baju yang dibuat daripada kulit-kulit kayu peralatan-peralatan semua. Dan kita akan pergi ke rumah Bidayu. Bidayu. Yalah, ni rumah Bidayu. Tak apa. Dia bulat ya, dalam pun bulat. Ni pemburuan kepala. Ni dia pemburuan kepala ya. Okey, ini rumah Bidayu. Dalam dia memang bulat. Dah nampak ya, yang tergantung tu adalah kepala orang ya. So tu tempat penyembahan tengkorak yang dia bawa balik. Kepala dia bawa balik. Ni So ini kepala original ya, original. Digantung di tengah-tengah tu untuk pemujaan kepala ya. Akil berani duduk dekat tengkorak manusia. Doktor dah katakan apa barang mayat tak ada hal. Dia buat merepek dah nak buja. Sebab itu tempat pemujaan dia orang ya. Orang ni memang pemburu. Ini bahagian masyarakat Penan. Kehidupan di hutan. Tu tangkap babi ya, babi hutan. Peralatan-peralatan dia orang, pakaian. Ni alat muzik dia orang, tarian budayaan dia orang. Ambil sagu. So ni dia orang ambil sagu ya. Pokok sagu.
Dia buang apa ni, foto. Tu dia orang keluarkan sagu. Ini tak tahulah. Kehidupan di tanah tinggi. Dia ikut puak-puak puak-puak suku-suku yang ada di Sarawak ni. Setiap suku bagaimana kehidupannya, peralatan dia, kebudayaan dia, rumah dia, muzik dia, pakaian dia. Macam ni macam mana dia dia cucuk tanam padi bukit. Selamat datang ke zon tanah tinggi. Ini peralatan dia. Peralatan mengumpul sayuran liar dan berkebun. Gergaji dia. Peralatan ni cucuk tanam padi. Ini pendapatan tanah tinggi. Perayaan dan keramaian. Struktur rumah panjang. Duduk ramai-ramai. Bahagian peredaran masa. Penemuan penting deep skull, tulang femur dan serpihan tengkorak di Gua Nia. Kita masuk kawasan. Besar lah. Semua zaman prasejarah. Itu penemuan arkeologi. Kehidupan zaman purba, kepercayaan spiritual, kepercayaan spiritual purba. Kepupusan haiwan, kehidupan zaman purba. Dan ni dia gua ni, kepercayaan spiritual purba. Tengok apa dalam ni. Masa Richard datang ke Sarawak, mereka telah membantu Museum Sarawak dalam kerja-kerja ekskavasi di Gua. Mereka telah pengemumian, letak mayat dalam ni, letak dalam gua. Letak dalam tempayan. Ini tempayan pengemumian, mayat-mayat letak dalam ni. Dalam Museum Sarawak ni canggih. Berbaloi lah RM20 tu. Kita berada di dalam replika gua kain hitam. Ni ibarat kita dalam gua kain hitam je lah. Apa kat dinding-dinding je ni. Macam ada lukisan-lukisan DM English. Keluar dari gua. Ni objek apa? Objek terakota. Pulang Bono di Empire. Ni
kepercayaan ni. Ada candi-candi semua. Kita dah ada patung-patung semua. Ini adalah pembentukan Sarawak. Sejarah pembentukan Sarawak. Perubahan Sarawak. Di tingkat kelima, bahagian Object of Desire. Okay, thank you. Object of Desire. Banyak craft-craft tangan semua. Tepayan-tepayan. Seramik. Ni manik-manik. Ni tulang babi ni. Dia orang memang tulang babi. Dia percaya apa ya? Boleh buat kebal je. Ni pengangkut bayi. Ni apa? Ni tali pinggang. Manik cengkerang. Ini bakul rotan. Jadi rantai tangan manik. Topi manik apa semualah manik-manik. Burung bird nest. Ni cengkerang krowi. Ni paruh burung kenyalang. Sarang burung. Penyu dan telur. Ni damar. Ada kapur barus. Dan butang. Kita dapat bau. Kayu gaharu pun ialah wangi fisher. Okey, kemudian kita ada ni bakul-bakul manik dia bang. Ini apa ni? Topi manik pengangkut bayi. Ni rantai-rantai dia bang. Kalung manik. Ni seramik Eropah. Ini seramik biru putih. Pasu Fahua. Tempayan seramik Cina. Tempayan gilis hijau. Tempayan enamel. Tempayan biru putih. Ni besar tempayan ni. Mahal ni. Tempayan seramik Jepun. Pula bahagian seni kraft tangan. Seni anyaman bakul Sarawak. Ini teknik anyaman bakul Sarawak. Ini semua bakul-bakul. Tu macam mana nak buat videonya. Dan ini pula adalah tekstil Iban. Mana dia buat tekstil. Kain-kain Iban. Ni dia tengok. Okey, ni kain puah ya. Kisah puah tenunan. Ni kain puah. Kain puah. Ni macam ni dia orang tenun. Susah nak buat apa? Tak tahu dah. Semua kain pun tenun. Ni cantik sikit lah. Ni songket Sarawak. Ni songket Sarawak. Okey, songket. Ini jenis kain di bahagian sisi pangkal. Songket Sarawak. Ni peralatan-peralatan untuk menenun ya. Menenun. Songket. Ni. Cantik lah. Dia lebih kurang macam songket Sarawak ni macam lebih kurang songket Brunei je. Di bahagian seni ukiran spiritual. Okey, museum ni memang besar. 5 tingkat, besar dan canggih. Dan sangat murah lah untuk RM20 tu. Memang dia canggih. Ni macam patung-patung pemujaan je. Kat belah sana lagi. Sakit nak tiru Mak Yu. Nak buka buku lembaran Sarawak.
Oh, saya kira tattoo. Change. Change. Tengok macam mana kita buat tattoo melalui AI, alam maya. So nak buat tattoo apa pula ni? Buat dekat dada. Oh, dada bertattoo pula. Kenyah tattoo. Oh, apa dada bertattoo? Dia ambil gambar ni, gambar ada? Gambar ni. Oh, upload je.